Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Dai Aiman. InsyaAllah pada hari ini kita nak ceritakan tentang Ramadan adalah bulan keampunan. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya, yang mana Nabi SAW menceritakan kepadanya, kehinaanlah untuk dia, kehinaanlah untuk dia, kehinaanlah untuk dia. Sahabat bertanya, apakah yang disebutkan tentang kehinaan itu? Lalu kata Nabi SAW, hinalah orang ini bila mana datang bulan Ramadan untuknya, tetapi dia tidak mendapat keampunan daripada bulan Ramadan tersebut. Para penonton sekalian, saya pernah pergi ke penjara, jumpa dengan banduan di dalamnya. Dia pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya ni ada peluang lagi ke Allah SWT ampunkan dosa saya? Lalu saya kata dekat abang tu, bang, abang dengan saya sama aja, ya, abang buat silap, saya buat silap, tapi bezanya abang buat silap, abang ditangkap, saya tidak ditangkap. Tetapi disebutkan oleh baginda SAW, kullu bani Adam khata', setiap di antara kita semua buat salah, bang. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik pendosa itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abang jangan risau. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Oleh sebab itu, dengan besarnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kita ni sebanyak buih di lautan, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa kita. Oleh sebab itu, para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, seorang sahabat dia bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi tunjuk, engkau nampak tak seorang wanita yang sedang kendong anaknya itu? Bayangkan, agak-agak sanggup tak wanita itu campakkan anaknya ke dalam api? Sahabat berkata, mana mungkin seorang ibu nak campakkan anaknya ke dalam api? Begitu kasihnya seorang ibu kepada anak, maka lebih kasihlah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Oleh sebab itu, manfaatkan bulan Ramadan ini sepenuhnya, secukupnya untuk minta keampunan daripada Allah SWT, dan kita keluar saja daripada bulan Ramadan dalam keadaan seperti baru dilahirkan. Seronok kan? Moga-moga Allah beri keampunan kepada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.